online je ke? InsyaAllah Jumaat. Allah, tak best kan raya Jumaat? Ke best je? I don't feel like Jumaat. Jumaat macam rushing sebab guys solat Jumaat kan. Aduh, betul. Kalau tengah hari makan nasi tak boleh raya, you lah makan nasi. I tak makan. I diet. I tak makan nasi. Oh, thank you for the other bukti. Terbaik. How am I? I'm good. I just have flu. Korang tak sakit ke puasa ni? I feel like every time puasa I akan sakit. You're so beautiful. I'm not. Abang sakit hati? Abang ada tea ke? Ada orang tak bayar payment ke? Kata tu tai lalat original atau yang mana? Saya ada tai lalat ke? Ni ke? Where am I from? KL? Macam mana tahu ni? Tahulah. Saya walaupun ilmu saya tak banyak bang, tapi orang dalam kesusahan saya tahu. Cringe. Mana tak lalat tengok ni ke? I feel like this is not actually tai lalat tau. I think this was when bila I think when I was in high school. Ada luka tau. Lepas tu I don't know, lama-lama dia jadi tai lalat. Make sense ke? Honestly dari kecil I tak ada tai lalat kat situ. But I feel like tai lalat ni as you grow older, they grow in numbers. I don't know. I just wish they won't appear on my face. Tak apa, semoga boleh dapat hidayah untuk membayar. Tapi abang nak minta deposit ke? Itulah orang kita dah buat baik, tak tekan-tekan orang, orang pijak kita je pula. Abang buat macam mana? 70-30? 50-50? Bayar 50 perform, 50 after. Sabar, bateri I nak habis dah. I rasa my hair is slowly getting orange again. Dah ambil deposit, alhamdulillah. Siapa malas nak panjangkan kes kan? Saya tak tahulah. Siapa tak tahu nak buat macam mana orang macam ni.
Kalau nak redha tu help kita. Hey everyone, ask me questions. Hello. Korang tengok apa je? Nice. Kiara tak nak cakap apa. Tanyalah anything. Tadi berbuka makan apa? Boring. I perasan kan, my middle part macam berkurang rambut. Saya tak tahu nak pakai minyak apa. All this time I pakai minyak kelapa je. So I feel like I have to buy a proper minyak. Saya nak try yang minyak kemiri tu. Kemiri baju I berapa helai. Honestly speaking kan, I baru beli satu. Tu pun I beli sebab I tumpah. Custom made. Bila custom Oh, in January. Sepatutnya ada berapa? Tak tahu. Usually Hari Raya berapa hari 5. Sabar. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Malai. Tengah fikir last year I beli 2. Last year I beli berapa? 1, 2, 3, 4. Last year I beli 6. But then I beli 6. But I'm not sure. I don't feel like buying baju raya. Tapi esok I'm just gonna go and take a look around if I could find something that fit my style. Tak ada fikiran tu boleh tidur aku Hey,
I don't wanna sleep yet. I nak. Actually kan, I dah minum coffee every single night tau. So I don't know. Tapi I tidur pukul 3. Is that? Tapi kalau I tak minum, entahlah. Kalau I tak minum coffee, I minum sama je. Kalau tak minum kopi pun I tidur pukul 5 juga. Nanti kau tak dengar apa-apa aku cakap. Adik pakai apa pun lawa dan nampak gemilang. Hey, mana ada. Sebab ni baju saya 15 tahun. That was like what? Sabar, mat saya, that was like 9 years ago, 8 years ago. 9 Ya kui. Tak tahulah. Tapi ketat sikit lah kat bahagian pinggang. Percaya je kau. Okay, 9. Math A+. Hello, math aku pun A+. Baju kau kalau apa Ada orang WhatsApp. Macam apa? What the? Kena buat apa kalau wah, berkejaya dah kawan aku. Alhamdulillah, rezeki memang tak salah alamat weh. Tak payah buat resume. Kau boleh lawan kawan kau yang main frisbee tu. Infinite money hack. Kau tak payah main frisbee pun. Yelah, bolehlah jemput aku function government ke kan. Jemput kau saya. Oh, kau pun. Okay, kita dua. Kita free je kan, Kim? Live dengan ada kat Aussie. Dia lonely. Oh, leciannya lonely. Leceh. Sumpah Ozzy tu tak jauh pun lah. Sumpah lu boleh pergi weekly. Okay lah weh, kau minta duit raya dulu. Aku sapat je. Offer kat kau. Aduh, kau ni Kim, walaupun dia duda, dia still ada taste. Dapat satu Alia pun okey juga kan. Kau custom lah weh. Kau Alia custom. Itu takut beli ready to wear, kain tu kau potong separuh, rugi lah. Bukan duda masalah. Lah, bukan duda lah. Dia cakap wife dia lagi kan. Astaghfirullahaladzim. Lah, bukan duda. Tapi okey lah, raya dia balik anak bini dia. Raya kau boleh lah fokus family.